unboxing rim yang paling Thailand style guys. Dalam kefahaman orang Cina ni guys, rim Thailand style ni dia senang je. Dia ada bibik dengan juga simple, 5 batang ataupun 6 batang. Memang nampak cun gila. So kita buka kotak dulu rim ini daripada jenama Lenso. Bagi korang tengok rim apa dia. Inilah rupa rimnya, Lenso D1SF Full Matte Black. Okey, kita boleh nampak dia punya tulisan sini semua diukir dengan myling. Warna dia silver sikit. Lepas tu kita boleh nampak cap dia yang sangat cantik, nampak? Tepi sini ada satu carving Lenso, cun gila. Nampak lagi minimalistik. Okey, Lenso Project D memang cun gila. Rim ini floor foaming 17 inci, sangat ringan saja untuk kereta korang. Memang pasang kat kereta nampak Thailand style, bau Thailand. Nanti pasang je auto ada BGM Thailand. Tengreng kan. So full matte black, kita boleh nampak finishing daripada jenama Lenso ini semua memang cantik. Sebab Lenso ini dia bukan satu saja jenama Thailand, tetapi dia kiralah jenama international. Okey. So kita timbang dulu, tengok berat rim ni berapa untuk korang guys. 17 inci, rim ini hanya 7.6 kilo saja. Betapa ringan daripada jenama Lenso floor foaming series. Okey. So bukan saja ada AOW dekat pasaran yang buat floor foaming ataupun MK Performance, tetapi Lenso ada juga buat rim floor foaming untuk jenama dia. Okey, nak cari rim Thailand floor foaming boleh cari Lenso juga. Itu saja untuk kali ni. Kita nak review sikit rim yang bau Thailand ataupun memang Thailand style untuk korang. Tak perlu hari-hari cari AOW sebab AOW lebih kepada Japan style. Okey, kalau korang suka video ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.